Assalamualaikum. Okey geng, hari ni kita nak lift up berdua kembara. Lepas tu kita nak tukar absorber, kita nak tukar spring, kita nak tambah spacer lah 2.5 inci. Okey, so jom kita buat. Tukar spring dengan absorber baru kembara. Macam biasa, korang buka tayar dulu. Okey, jack axle dulu. Pakai jack stand baru selamat sikit. Okey, kita jack ni sebab kita nak bagi absorber ni naik lah, senang nak cabut. Lepas tu kita turunkan balik, kita cabut spring ya. Okey, jom kita pasang spring baru. Okey, brand APM. Okey, absorber kita pakai absorber Storm. Okey, Storm modify sikit, kena masukkan besi ni kat sini. Okey, bush kena potong lah. Okey, absorber Storm. Okey, dah turunkan jack untuk turunkan axle. So spring dah longgar, so boleh keluarkan. Okey, jom pasang yang baru. So kita dah masuk dah kiri kanan spring. Ni spring baru Okey, APM. So kena betulkan kedudukan tapak dia ni, bagi ngam-ngam. Okey, so kita naikkan balik jack, baru kita pasang absorber lah. Okey, kalau tak macam ni dia tak boleh nak pasang lah, tak sampai. Okey, dengan ni tak sampai. Okey, spacer untuk kita lift up 2.5 inci. So kita masukkan dekat sini. Okey. Okey, kita dah jack. Okey, dah jack naik. So absorber ni boleh pasang lah. Okey. Dan masukkan skru lah. So kita getarkan semua atas. Getarkan yang atas. Alright. Okey, kita dah siap pasang absorber dengan spring sekali. So make sure ni dah ketat lah. Ni 17. Sama atas ni sama. Kemudian kita pasang tayar. Okey, dah settle pasang tayar. So inilah hasil dia. Kita dah pasang spacer ni 2.5. Okay, so kita dah pasang kiri kanan. Kita ketatkan skru apa semua kiri kanan. Kita spray sikit drum. Okay, tadi aku lupa nak cakap step pertama dan seterusnya lah, apa yang nak kena buat dengan kereta ni bila nak tukar spring dan absorber lah. Okay, pertama sekali korang kena jack lah. Okay, jack, letak jack stand dulu. Okay, lepas tu korang buka lah tayar. Lagi senang lah nak buat kerja sebab kita nak masukkan spring kat sini spring dan spacer ni. Okay, supaya kita dapat lift up lah. Okay, yang ni 2.5 inci lah. Okay, supaya dia tinggi. Dan absorber ni absorber Storm kita custom tadi, masukkan dia punya apa tu, bushing untuk yang besi lah. Okay, kalau dia datang dengan getah je, so kita kena custom sikit lah. Okay, so nak pasang tadi aku dah cakap kena jack axle lah, kena jack axle tu naik lah supaya absorber ni senang untuk masuk lah. Okay, dan ni pun aku dah spray bagi hitam sikit. Dan yang bawah-bawah ni nanti kita coating lah. Okay, kita akan coating undercoat lah. Kita coating bagi dia ni elok balik lah, karat-karat apa semua. Okay, so lepas ni kita akan pasang tayar dan settle lah. Nanti kita tengok berapa inci gap dia lepas kita lift. Okay, okay, dia akan jadi tinggi lah, berapa inci dia ni, agak tinggi jugalah. Okay, so itu saja video untuk kali ini. Okay, geng, semoga bermanfaat.